Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana singgah di channel ini. Setiap malam Jumaat ramai antara kita akan baca surah Yasin. Tapi persoalannya, adakah ini amalan sunnah dari Nabi SAW atau sekadar budaya masyarakat? Jangan buat tanpa ilmu. Jom kita faham hukum sebenar. Apakah hukum baca Yasin pada malam Jumaat? Bid'ah ataupun sunat? Sunat. Faham? Yasin ni surat khabar ke ayat Quran? Ayat Quran. Okey. Nabi kata man qara'al Qur'ana. Nampak? Nabi kata iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran itu akan datang balik pada hari kiamat menolong pembacanya. Nabi sebut tak surah mana pada hadis ni? Tak sebut. Bila sebut iqra'ul Quran, mana-mana surah boleh baca. Jadi pada malam Jumaat, orang KL nak baca surah Yasin dapat pahala, baca surah Al-Mulk dapat pahala, surah Al-Kahfi dapat pahala, apa surah Quran pun yang kamu baca malam Jumaat dapat pahala. Faham? Dah kita baca Yasin malam Selasa dapat pahala juga, petang Rabu dapat pahala. 7 hari seminggu siang dan malam bacalah selagi tidak dilarang dapat pahala. Nampak? Dia ni pelik-pelik dia ni. Telajak pandai larang orang baca Yasin. Faham tak? Orang larang orang berjudi, itu baru pandai. Larang orang minum arak, larang orang rasuah. Faham? Larang orang baca Yasin, tak kebangang namanya. Bacalah. Siapa yang suka baca Yasin malam Rabu, baca. Malam lain dia sibuk, silakan. Siapa yang tak mau baca Yasin malam Jumaat, tak berdosa. Siapa yang nak baca malam Jumaat surah Al-Kahfi, terbaik, kerana ada hadis dapat pahala berlipat ganda. Ingat, bila datang dalam hadis ada sebut nama surah, nama malam apa, kita buat sama, afdal. Kalau kita tak sama macam dalam hadis, harus. Okey? Senang. Apa hukum mengadakan bacaan Yasin setiap Khamis di sekolah? Boleh bagi cara bagaimana nak lari daripada. Kerana jika tidak baca, mereka akan pulau saya dan menyatakan saya Wahabi. Dia macam dengan budak-budak kan. Tak ada benda nak kata ke orang. Kata dah kali kata ke orang Wahabi. Nak baca Yasin, baca hari apa pun, tapi kita nak tahu pasal apa hari Khamis. Hari Khamis lah kami cuti pun. Tak apa. Kalau yang tu alasan dia. Pasal apa Yasin saja. Dia Khamis kena dengan Yasin, yang lain tak mau. Yang ni tak boleh. Yang ni i'tiqad tu salah. Baca tu tak apa, i'tiqad tu salah. Kalau hang boleh buang i'tiqad tu, hang nak baca Yasin. Dan akhirnya orang Melayu ni bukan salah, boleh Yasin ya. Dia kata tu pun boleh juga. Kalau tak boleh langsung, kalau macam tu buat tak buang tinggal Fatihah aja. Jadi dia tahu kadang-kadang tak ada Yasin. Cuba baca macam-macam surah. Banyak benda yang kita boleh. Kenapa nak had pada Yasin saja? Bacalah benda lain juga. Kalau dia kata nak baca, kami malam Jumaat ni lah ada free pun, tu baca malam Jumaat. Kalau itu alasannya, tak ada masalah apalah. Orang kata mereka ni haramkan baca Yasin. Tak ada siapa pun haram baca Yasin. Cuma orang tanya kenapa Yasin kena malam Jumaat. Tak boleh ke malam Selasa? Boleh tak kalau malam Jumaat tu kita baca surah lain? Kita baca suratul Kahf umpamanya. Ada orang kata suratul Kahf dhaif dan seumpamanya. Yasin tu lagi. Kan? Tapi tidak dhaif sebenarnya. Boleh dikuatkan masalah suratul Kahf itu. Tapi pasal apa? Kalau dia kata pasal depa lancar yang tu ya. Bagi surah Kahf lama-lama depa lancar kat surah Kahf. Tak boleh, dia tak syok lah. Pasal apa hang tak syok? Pasal kita nak buat ayat Yasin. Buat ayat surah Kahf. Pasal sebab agama ni dia nak kena tahu sebab. Hang bagi tahu sebab.
Mohon penjelasan kelebihan di Jumaat akhir bulan Rejab. Adakah ada amalan tertentu? Hamba tak tahu tu. Cuma malam Jumaat ni berbezalah dengan malam-malam lain. Ibadat pada malam Jumaat dan hari Jumaat berganda-ganda berbanding dengan hari-hari lain. Nah, sama ada bulan lain kau, bulan gapo dia Rejab kau ni hamba tak tahulah. Tapi ikut kita lah nak buat kawan, nak baca Quran, nak zikir, nak gapo nah. Katanya Imam Ghazali dalam gapo dia Bidayatul Hidayah kau dalam Ihya. Dia kata jadikan hari Jumaatmu itu adalah hari ibadatmu. Mudah-mudahan ia mengkifaratkan seminggu hari-hari dosamu. Gitu. Ada yang kata tak boleh kita tumpuki hari Jumaat buat ibadat saja. Siapa dia? Pada tak buat langsung. Mikir kak. Pada tak buat langsung hari Sabtu pun buat ibadat siap. Pas sebenarnya hari Jumaat. Tengok pun kita. Baca Jumaat baca Yasin. Tak boleh baca Yasin. Tak boleh baca Yasin. Lepas tu mai haji boleh. Tak dosa. Bukan bid'ah. Mai kita kau tak apa. Nama. Tahap mana baca Yasin jadi kau bid'ah? Orang kampung tak pernah baca Quran. Dia sibuk dengan kerja dia. Sekurangnya malam Jumaat baca Quran juga. Baca Yasin, Nabi kata siapa dia baca Yasin, pahala dia seperti 10 kali khatam Al-Quran. Pas kita 10 tahun dia khatam 10 kali ke tak? Kalau rajin dia boleh puasa dia ngambak tu dah. Khatam pun perlu baca mengapu kau si dia kata. Nah, baca Yasin sekali 10 kali khatam Quran. Kita nak dengar ustaz makan labo tu ko ataupun kita nak dengar hadis Nabi. Nabi kata baca Yasin 10 kali khatam. Kalau kata ustaz makan Maggi tu kata tak boleh bid'ah. Siapa dia nak ikut dia? Dia bukan jamin syurga kita pun. Ikut hak Nabi, ikut Allah Taala nah. Nabi kata siapa dia baca Yasin tengah malam, sebelum subuh dosa dia habis dah. Sebelum subuh habis dah dosa dia. Tak sih kau lagu tu. Kau nak pitih ya? Tak sudah dengarlah ustaz tu nya. Ustaz tu tak ada hadis pun lagi hadis Yasin. Dia duk lari orang baca Yasin. Tak boleh baca Yasin, tak boleh baca Yasin. Kita tanya kat dia. Kalau dengar kita tanya, cuit dia. Ustaz, alim alamah, wali kutub yang terakhir. Ada hadis kau menyatakan Nabi lari baca Yasin pada malam Jumaat? Hadis maudhu' tak apa. Biarlah bukan hadis sahih kau. Tu bi'ailiyo tak boleh. Ada Nabi lari jangan baca Yasin. Pelik sungguh. Ni duk ikut orang lagu tu. Tok kenali duk baca, tok selehong duk baca, orang ulama kita hok ngaji puluh-puluh tahun. Ni hok ngaji instant, Maggi segera ni. 4 tahun jadi alim, wali kutub. Kok mana kata baca Yasin tak saya baca. Allahu Rabbi. Biar cerdik kita orang kampung ni. Berani kecek kalau hok jenis hajar, hok pelik-pelik acak kat tangan. Ustaz tu, hok alim sekali yang pernah dengar ni. Nak tanya sikit ada hadis ke ada tanya gitu. Dia duk lari-lari orang tu kena tanya hadis sikit. Biar berani sikit. Saya ada PhD, awak ada PhD. Lawan juga, kita lawan sekali ni. PhD yang tak penting, dia mau wali kutub kau, dia mau gapo dia kau, saya sayat labuh, sayat sikat kau. Nah. Orang gapo dah raksasa botol Maharaja Wano kau, tak apa. Hangpa nak tanya soalan lah ni. Hadis dia mau kata lagi baca Yasin kau mari. Hangpa nak beramal ni, hangpa nak beramal ustaz. Tak ada. Hangpa tak ada pada berani lebih pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lagi, dia mau lagi. Bisa pada Nabi Muhammad. Hok Nabi tak lagi jangan dilagi lah. Nah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang disuruh Nabi buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang baru jangan buat. Bukan apa yang tidak dibuat jangan buat. Tak. Al-tarku la ifadatal tahrim. Meninggal. Nabi meninggalkan satu-satu amalan tidak menunjukkan perbuatan itu haram. Ingat tu. Ingat kaedah ni siapa mati. Nabi tinggal satu-satu perbuatan. Tinggalnya Nabi satu-satu perbuatan tidak menunjukkan benda tu haram. Dalil dia, nasi khabu KFC. Nabi tak pernah makan. Tok Imam makan nasi khabu. Dalil apa dia? Nabi tak makan, jadi haram. Tak. Nabi meninggal tak menunjukkan haram. Nabi tak buat menunjukkan harus hukum dia. Kenapa? Kaedah lagu tu. Siapa dia kata at-tarku bi makna haram? Tinggal Nabi tu makna haram. Mari mana kaedah usul fiqh? Belak gak kita usul fiqh tu. Orang lama ni ngajar ngaman nipu mengko pandai bahasa Arab kan kita mengko tak ngaji sedak dia tipu kita. Ni kecek ko baik kok si kita pun Okey, berkenaan dengan membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Ia merupakan amalan yang telah menjadi ritual dalam kebanyakan orang-orang Melayu. Tetapi saya ingin sebutkan di sini bahawasanya membaca Quran itu memang tidak salah. Baca Yasin ke, baca Baqarah ke, pada mana-mana malam tak ada masalah. Cuma untuk menetapkan bacaan Yasin pada malam Jumaat itu
dalil yang khususnya tidak ada. Yang ada daripada Nabi SAW ialah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Nabi SAW menggalakkan bacaan surah Kahfi. Demikian juga yang digalakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita. Jadi kalau nak membaca surah Kahfi pada malam Jumaat, itu terdapat hadis yang khusus. Tetapi untuk membaca Yasin pada apa-apa malam tidaklah menjadi masalah. Cuma janganlah dianggap bahawasanya bacaan Yasin pada malam Jumaat itu mempunyai fadilat yang khusus. Yang ada fadilat yang khusus membaca surah Kahfi pada malam Jumaat. Terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam surah Yasin, surah yang selalu kita baca, surah yang kita selalu baca tiap-tiap malam Jumaat. Ada orang tanya, Ustaz, malam Jumaat ni kenapa baca surah Yasin? Macam tak ada surah lain dia nak baca. Nabi suruh baca surah Kahfi. Yang kita baca surah Yasin apa pasal? Saya jawab, salah ke baca surah Yasin? Yang dia baca ialah Al-Quran. Apa salah? Bacalah surah apa pun. Janji surah tu betul kita baca. Kalau tuan-tuan nak baca Qul Huwallah pun boleh. Malam Jumaat lepas sembahyang Maghrib baca Qul Huwallah. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad pun boleh. Janji ayat Quran. Dan kebetulan surah Yasin adalah surah yang paling senang kita baca. Yang datang malam ni di masjid malam ni semua hafal Yasin. Tak payah tengok Quran pun. Tak percaya cuba baca sekarang. Yasin semua hafal, nampak? Tak ada siapa yang tak hafal. Yang mana faham, tak faham sudah tak. Orang kita ni dia zaman sekarang ni dia suka persoal. Macam macam benda dia soal. Surah Yasin pun dia tanya. Tak salah baca surah Yasin lepas Maghrib. Kalau engkau nak baca surah Al-Kahfi, balik rumah pun boleh baca. Baca balik rumah surah Al-Kahfi, tak ada masalah. Sebab ada orang tanya pada saya, Ustaz, kita ni kalau ada kematian kita akan baca Al-Fatihah. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Hadiah kepada Allah Yarham. Al-Fatihah. Tadi Ustaz Ramli pun kita mulakan dengan Al-Fatihah. Apa pasal? Ada orang tanya, sampai ke bacaan surah Al-Fatihah ni Ustaz pada si mati? Saya jawab, nak tahu sampai tak sampai, tunggu awak mati dulu. Kami baca Fatihah pada awak. Kalau sampai, bagi tahu. Tinggal nombor telefon. Tak boleh call, buat WhatsApp. Kan Allah dah sebut dalam Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat amalan walaupun sebesar zarah, akan amalan yang baik, ada ganjaran dia. Jadi apa masalah kita nak tikai sana, nak tikai sini, tak habis-habis tikai. Dalam bab ni akan ada satu golongan yang mana mereka ni very sensitif daripada sudut dia nampak satu benda tu tak ada pada zaman Nabi, terus dia akan terus hukum ini bid'ah, ini itu dan sebagainya. Dan ada lagi satu haluan yang membawa kata nampak baik je, semua benda boleh masuk, sampaikan mungkin dia buka pintu tu seluas-luasnya. So apa yang terbaik bagi kita adalah kita, itu yang panggil manhaj wasati, kita berada di tengah-tengah yang baik untuk menilai supaya kita tak terlalu ke arah ni, tak terlalu ke arah ni, tapi kita boleh nilai dengan balance. Sebagai satu contoh, kalau tadi dibawakan orang yang baca Yasin malam Jumaat contohnya, okey, akan ada satu golongan yang kata tak boleh baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah, mungkar, tak boleh, jangan. Satu lagi kata tak apa masalahnya, dia kata ini kita baca Quran. Okey, kat situlah kita, ramai daripada kita dia tak boleh membezakan di antara bila kita buat satu ibadah tu, adakah kita maksud matlamat kita pengkhususan bagi satu ibadah tu. Misalnya
Yang menolak ni dia akan kata mana ada Nabi baca Yasin malam Jumaat. Bacalah hari-hari biasa ke apa, jangan baca pada malam Jumaat saja Yasin setiap minggu. Jadi dia kata Nabi tak pernah buat. So dia kata dalam agama ini dikira benda barulah, bid'ah. Satu lagi akan kata umum membaca Quran boleh. Apa salahnya nak baca malam Jumaat, tak ada larangan pun. Nak baca malam Isnin ke boleh. Timbullah polemik yang tak berkesudahan. Tapi orang hari ni saya tengok dia tak boleh nak membezakan di antara kita mengibadahkan pengkhususan tu ataupun kita wasilah, kita jadikan wasilah untuk mencapai ibadah tu. Sebagai contoh, okay, dalam bab Yasin ni, orang membaca Yasin pada malam Jumaat tu, adakah dia memang dia kata Nabi suruh ada fadilat khusus malam Jumaat ni baca Yasin, ataupun dia punya tujuan dia kata tak, ini program, inilah masa kita nak surau buat, kita duduk baca ramai-ramai. Kalau tak, kita tak mengaji Quran. So at least kita baca surah ni. Okey, kat situ ada dua matlamat yang berbeza. So kalau kita di wasati pertengahan, kita akan tengok di sini. So yang kedua tadi, dia menjadikan itu hanya sebagai wasilah untuk mencapai ibadah mengaji Quran tau. So dia menggunakan malam Jumaat untuk, okeylah, orang sebab masyarakat kita biasanya malam Jumaat ni macam special kan. Bukan di surau je, sampai orang kaitkan di rumah dan sebagainya. So dia nak bagi macam okey, kita gunakan sikit ruang ni untuk kita ambil sama-sama. semangat dia kan. Dia kata tak apalah, kita buat seminggu sekali lah hari Jumaat tu pun. Malam Jumaat tu pun tak apa. Surah mungkin masyarakat kita dah biasa baca Yasin. Tak apalah, itu dah familiar, bacalah Yasin. So kat situ, kalau itu dia punya tujuan dia, itu saya tak melihat itu satu benda yang bid'ah. Sebab itu hanya orang panggil tanzim ataupun penjadualan ataupun pengaturan kehidupan kita. Tapi kalau orang tu memang dia kata tak, kena baca juga, kalau tak baca berdosa malam Jumaat ni, ataupun ada fadilat yang Nabi tak sebut, itu boleh jadi bid'ah. Sebab dia mengada-ngadakan satu fadilat khusus yang Nabi. Ambil ni popular. Wahabi dan baca Yasin malam Jumaat. Siapa tak baca Yasin malam Jumaat, Wahabi lah. Siapa yang tak larang orang baca Yasin malam Jumaat ni, Wahabi lah. Biasalah, mari kita tengok. Orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak mengkhususkan bacaan surah Yasin pada setiap malam Jumaat, tapi menggalakkan baca surah Kahfi. Bila kita kata tak payahlah baca Yasin malam Jumaat, baca suratul Kahfi. Jangan baca Yasin malam Jumaat, bacalah malam-malam lain. Sahih. Cuba pergi larang orang belah-belah Kedah ke belah-belah mana. Kalau paling lekeh sangat, kau muda. Kalau paling dahsyat, Wahabi. Sahih. Dia tanya apa sebab? Wahabi saja yang tak baca Yasin malam Jumaat. Wahabi saja larang baca Yasin malam Jumaat. Wahabi saja. Mari kita tengok. Jika demikianlah yang dimaksudkan Wahabi itu adalah orang yang tak baca Yasin atau tak bagi baca Yasin malam Jumaat, bahkan suruh baca suratul Kahfi, maka Imam Syafi'i sekali lagi termasuk dalam golongan Wahabi, kerana beliau telah memfatwakan hendaklah dibaca pada malam Jumaat itu Al-Kahfi. Imam Syafi'i sendiri suruh baca suratul Kahfi malam Jumaat. Yang pok ni tak tahu lah depa pergi ambil mana. Sedih kita. Lepas tu depa kata kat tu imam depa Wahabi. Depa duk kata kat tu imam depa Wahabi, depa tak tahu. Mari kita tengok. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, wa balaghana anna man qara'a suratal kahfi wuqiya fitnatud dajjal wa uhibbu an kasratas salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal wa ana fi yaumil jumu'ah wa lailatiha ashaddu istihbaban wa uhibbu qira'atal kahfi lailatul jumu'ah wa yawmaha lima jaa fiha. Siapa yang mendengar kuliah kita pagi ni, dia akan bertambah kuat Wahabi dia. Dia akan bertambah kuat akidah Wahabi dia. Pasal apa? Pasal dia dah nampak apa yang dia pegang. Masalah orang kita ni, dia tak nampak apa yang dia pegang. Dia duk faham kata sunnah polih. Sunnah polih ni tak pernah wujud, tak pernah ada. Bid'ah baru sunnah polih ni. Kami tak baca Yasin malam Jumaat ni sunnah polih. Kami yang tak baca Kahfi ni sunnah polih. Kami yang tak talqin ni sunnah polih. Ini pun fitnah sebenarnya, fitnah besar. Sehingga orang tu bila amalan itu dinisbahkan pada negeri, orang lain takkan ikut.
Ni apa yang polis yang tak memang betul kami polis dari sunnah polis. Mana ada sunnah polis? Sunnah Selangor, sunnah Johor. Tak ada sunnah ikut negeri. Bola ada ikut negeri. Ini satu juga kesilapan orang sunnah sendiri ya. Macam ni kita sunnah polis, kita tak baca Yasin, tak baca Kahfi, dah tak polis pun tak kata itu Nabi dah itu. Mari kita tengok kata Al-Imam Syafi'i. Dan apa yang telah sampai kepada kami, sesungguhnya sesiapa yang membaca suratul Kahfi ni Imam Syafi'i dah. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Sesungguhnya sesiapa yang membaca surah Kahfi terselamat daripada fitnah Dajjal dan disukai memperbacakan selawat ke atas Nabi SAW pada setiap masa. Bagi pendapat saya, Imam Asy-Syafi'i, pada hari Jumaat dan malamnya lebih disukai sunat. Dan saya suka membaca, kata Syafi'i rahimahullah, Al-Kahfi pada malam Jumaat dan pada siangnya, seperti hadis yang menyebutkannya. Apa dia hadis tu? Hadis tu adalah yang tengok yang di bawah tu. Man qara'a suratal Kahfi fi yaumil Jumu'ah adha'a lahu min nur ma bainal jum'atin. Siapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat diberikan cahaya padanya di antara dua Jumaat. Jadi tuan-tuan, sekali lagi yang kata baca Kahfi sunnah dan Imam Syafi'i pun tak bagi baca surah Yasin malam Jumaat ni, sekali lagi bukan Muhammad bin Abdul. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita bila berilmu ni kita akan tahu rasa lawak pun ada, rasa sedih pun ada, rasa geram pun ada. Pasal kita tahu hakikat dia. Hakikat daripada tuduhan-tuduhan yang ada dalam masyarakat. Sahabat-sahabat semua, secara umum membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat dituntut. Surah Yasin juga termasuk dalam Al-Quran. Jadi membacanya adalah harus dan berpahala. Ada hadis yang menyebut kelebihan membaca Yasin malam Jumaat, tetapi kebanyakan ulama menilai hadis ini sebagai lemah, dhaif. Jadi, tidak boleh kata ini amalan sunnah yang khusus dari Nabi secara pasti dari pandangan ulama. Ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama membenarkan, sebab baca Al-Quran memang digalakkan. Malam Jumaat pula waktu yang mulia. Tetapi, jangan iktikad. Wajib baca Yasin malam Jumaat, atau mesti buat setiap minggu. Kesimpulan mudah, membaca Yasin malam Jumaat makin harus dan baik. Tapi, bukan sunnah khusus yang wajib diamalkan. Jangan sampai anggap berdosa kalau tak buat. Yang penting, baca Al-Quran bila-bila masa. Itulah yang terbaik. Jadi sahabat semua, jangan tinggalkan Al-Quran. Bukan hanya malam Jumaat, tapi setiap hari. Kalau bermanfaat, share video ini supaya lebih ramai faham dengan betul. Semoga Allah jadikan kita ahli Al-Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.